Saya dah tak tahu nak buat macam mana. KS macam mana ni kan? Orang saya bilik tak ada lagi ni. Saya nak buat macam mana ni kan? Dan saya tertarik dengan satu bisnes ni. Masa tu kita panggil bisnes rental yang boleh capai financial freedom. Maksudnya bila kita dah terlalu struggle, dah pernah susah, jadi bila saya cuba buat bisnes ni, dia starting dia apabila saya start dengan membuat iklan sahaja. Modal saya hanya buat iklan mudah, masukkan duit sikit dalam RM200 masa tu. Kemudian masa tu baru nak habis PKP lah tahun 2021 tu. Saya tak ada property masa tu. Saya baru berpindah. Saya pindah ke Putrajaya baru. Saya tak ada bisnes apa. Saya hanya nak try buat marketing dulu. Saya nak try lah tengok buat market macam mana. Saya try lah buat iklan mudah tu dalam RM200. Maknanya masa tu kredit mudah tu murah lagi lah, RM5 kan. So bila kita buat, kita park dekat nombor telefon lain. Lepas tu kita buatlah bilik sewa Putrajaya, ada wifi, boleh bekerja daripada rumah, apa semua kan. Bila saya try buat hari tu, lepas tu saya tinggal. Satu hari lah saya tinggal. Tak fikirlah nak tengok balik iklan tu kan. Kemudian keesokan harinya saya buka balik handphone yang saya guna WhatsApp tu, ada 100 orang PM nak sewa bilik. Ya Allah, saya kata kan, sampai marah-marah saya lah. Kenapa you iklan ni, lepas tu you call tak angkat apa semua. Saya terkejut. Banyaknya orang mesej sampai 100 kan. Lepas tu bila saya buka orang call, saya nak bilik kan. Saya dah tak tahu nak buat macam mana. KS macam mana ni kan. Orang saya bilik tak ada lagi ni. Saya nak buat macam mana ni kan. Orang ada yang sebab iklan saya tu boleh bekerja daripada rumah, ada wifi. Yang ada yang saya letak mahal, ada yang 500, 600, ada yang 400. Tapi saya tak sangka dengan buat iklan dulu, tanah rumah semua tak ada. Rumah saya duduk pun rumah sewa. Sampai orang PM, sampai ada mesej dengan saya ni terdesak, saya nak bayar dulu.